Pernah tak anda terfikir, kita hidup dalam dunia yang pelik? Kita ajar anak-anak kita untuk sentiasa bercakap benar. Kita puji Wira dalam filem yang berpegang pada prinsip. Kita kata, kita hargai kejujuran lebih dari segala-galanya. Tapi dalam dunia sebenar, kenapa bila seseorang benar-benar jujur, mereka yang sering dihukum? Selamat datang ke Perangkap Kebaikan. Satu fenomena sosial di mana melakukan perkara yang betul boleh membawa padah kepada diri sendiri. Bayangkan situasi ini, anda berada dalam satu mesyuarat penting. Mari kita namakan watak kita Ali. Satu projek baru dibentangkan. Semua orang nampak teruja. Pengurus anda tersenyum lebar. Rakan sekerja anda mengangguk setuju. Tapi anda nampak satu masalah. Satu kesilapan besar dalam perancangan yang boleh menyebabkan syarikat rugi besar atau lebih teruk, membahayakan pelanggan. Jantung anda berdegup kencang. Anda tahu anda patut bersuara. Jadi, dengan sopan, anda angkat tangan. Anda jelaskan kebimbangan anda dengan fakta dan data. Anda tidak menuduh sesiapa. Anda cuma mahu yang terbaik untuk syarikat. Anda jangkakan pujian. Mungkin satu terima kasih Ali kerana peka. Tapi sebaliknya, bilik itu menjadi senyap. Senyuman pengurus anda pudar. Rakan sekerja anda mula mengelak pandangan mata. Pengurus anda berkata, Ali, kita perlukan pemain pasukan di sini, bukan orang yang cari masalah ya. Selepas mesyuarat, tiada siapa yang bercakap dengan anda. Anda tidak dijemput untuk makan tengah hari. Anda dipulaukan. Anda melakukan perkara yang betul dari segi moral. Tapi anda dihukum dari segi sosial. Inilah perangkap kebaikan. Kenapa ini berlaku? Otak kita dan masyarakat kita sebenarnya tidak direka untuk mengutamakan kebenaran mutlak. Ia direka untuk kelangsungan hidup. Dan dalam konteks sosial, kelangsungan hidup seringkali bermaksud keharmonian kumpulan. Di sinilah konsep pertama muncul, pemikiran kelompok atau group think. Pemikiran kelompok adalah kecenderungan untuk kumpulan membuat keputusan yang tidak rasional semata-mata untuk mengekalkan keharmonian. Kebenaran yang tidak selesa seperti yang dibawa oleh Ali adalah ancaman kepada keharmonian ini. Ia seperti batu yang dibaling ke dalam air yang tenang. Kumpulan tidak mahu riak. Kumpulan mahu ketenangan, walaupun ketenangan itu berasaskan penipuan atau kejahilan. Jadi, daripada berdepan dengan masalah yang anda bangkitkan, lebih mudah untuk kumpulan itu menyingkirkan punca gangguan tersebut, iaitu anda. Fenomena kedua yang bermain peranan ialah sindrom popi tinggi. Ini adalah kecenderungan manusia untuk memotong atau mengkritik sesiapa yang lebih menonjol atau lebih baik daripada yang lain. Individu yang berintegriti tinggi adalah popi yang tinggi dalam lautan kompromi moral. Standard anda yang tinggi secara tidak langsung membuatkan orang lain berasa rendah atau tidak selesa dengan pilihan mereka sendiri. Komen mereka seperti, jangan tunjuk baik sangat atau awak ingat awak bagus sangat ke? Bukanlah tentang anda. Ia adalah cerminan rasa tidak selamat mereka sendiri. Dengan memotong anda, mereka cuba meratakan padang permainan supaya mereka tidak perlu berdepan dengan kekurangan diri mereka. Dan yang paling berkuasa, konsep ketiga, disonansi kognitif. Ini adalah keadaan mental yang sangat tidak selesa apabila seseorang memegang dua kepercayaan yang bercanggah pada masa yang sama. Dalam kes Ali, rakan sekerjanya berdepan dengan disonansi. Kepercayaan satu, saya seorang pekerja yang baik dan beretika. Kepercayaan dua, projek yang saya sokong ini mempunyai masalah etika yang serius. Ketegangan antara dua kepercayaan ini amat menyakitkan. Otak perlu menyelesaikannya. Ada dua cara. Cara yang sukar, mengaku kesilapan. Ya, Ali betul, kita perlu ubah rancangan ini. Ini memerlukan kerendahan hati dan usaha. Cara yang mudah, serang pembawa berita. Ali salah, dia cuma seorang yang negatif dan mahu sabotaj projek ini. Dengan menolak anda dan pandangan anda, mereka dapat mengekalkan kepercayaan saya seorang pekerja yang baik tanpa perlu mengubah apa-apa. Disonansi selesai. Pemenangnya, jalan mudah. Manusia secara semula jadi pemalas dari segi kognitif.
otak kita suka jalan pintas. Jadi, gabungan pemikiran kelompok, sindrom popi tinggi dan disonansi kognitif mencipta satu koktel toksik yang menghukum individu berintegriti. Ini bukan hanya berlaku di pejabat, ia berlaku dalam kalangan kawan-kawan. Contohnya, kawan anda sangat teruja dengan idea perniagaan barunya. Dia mahu jual roti canai sejuk beku perisa avokado. Anda, sebagai kawan yang baik, dengan jujur memberitahunya, "Aku rasa pasaran belum bersedia untuk ini. Mungkin kau patut buat kajian pasaran dulu." Kawan-kawan lain berkata, "Wah, bagusnya idea kau. Mesti laku keras." Mereka memilih keharmonian. Tiba-tiba, anda dilabel negatif dan tidak menyokong. Walaupun niat anda adalah untuk menyelamatkannya daripada kerugian. Ia juga berlaku dalam keluarga. Seorang pakcik anda selalu membuat jenaka perkauman yang tidak selesa. Semua orang hanya ketawa janggal atau diam. Anda dengan tenang berkata, "Pakcik, saya rasa jenaka macam tu tak sesuai." Dan serta-merta, anda menjadi budak tak hormat orang tua dan merosakkan mood. Anda dihukum kerana mempertahankan adab. Baiklah, kita sudah faham masalahnya. Ia menyedihkan dan tidak adil. Tapi soalan yang lebih penting, apa yang kita boleh buat? Adakah kita patut berhenti menjadi orang yang berintegriti? Adakah kita patut ikut sahaja arus? Jawapannya, tentu tidak. Dunia memerlukan lebih ramai orang seperti anda. Tetapi, anda perlu menjadi seorang pejuang yang bijak, bukan seorang martir yang naif. Berikut adalah 4 strategi untuk mengharungi perangkap kebaikan. Strategi pertama, bingkai semula hukuman. Apabila anda dipulaukan atau dikritik kerana berpegang pada prinsip, jangan lihat ia sebagai bukti bahawa anda yang salah. Sebaliknya, fahamkan bahawa ia adalah bukti kompas moral anda berfungsi. Ia adalah isyarat bahawa anda telah mengganggu satu sistem yang tidak selesa dengan kebenaran. Penolakan itu bukanlah serangan peribadi. Ia adalah tindak balas sistemik. Anda bukan masalahnya. Anda adalah pengesan masalah. Dengan membingkainya semula, anda mengambil alih kuasa daripada penghukum dan meletakkannya kembali pada prinsip anda. Strategi kedua, pilih perjuangan anda. Orang yang berintegriti tinggi kadangkala membuat kesilapan dengan menganggap semua isu adalah sama penting. Ini meletihkan dan tidak efektif. Belajar untuk membezakan. Tanya diri anda, adakah ini isu prinsip teras atau sekadar perbezaan pendapat atau gaya? Menegur rakan sekerja yang mencuri wang syarikat, itu prinsip teras. Berdebat tentang warna apa yang terbaik untuk logo baru, itu pendapat. Simpan tenaga dan modal politik anda untuk perjuangan yang benar-benar penting. Jangan mati di atas bukit yang tidak bermakna. Strategi ketiga, berkomunikasi secara strategik. Kebenaran tanpa belas kasihan adalah kekejaman. Cara anda menyampaikan mesej adalah sama pentingnya dengan mesej itu sendiri. Daripada berkata, "Ini salah," cuba guna pendekatan sandwich. Mulakan dengan pujian, berikan kritikan dan akhiri dengan galakan. Contoh, "Saya sangat kagum dengan usaha pasukan dalam projek ini." Pujian, "Saya cuma ada sedikit kebimbangan tentang jadual X. Mungkin kita boleh bincang cara untuk pastikan ia lebih kukuh." Kritikan, "Saya yakin kita boleh selesaikan ini dan hasilkan sesuatu yang hebat." Galakan, juga bingkaikan masalah sebagai isu kita, bukan awak. Bagaimana kita boleh selesaikan ini adalah lebih baik daripada awak telah buat silap. Ini mengurangkan defensif dan menjemput kerjasama, bukan konfrontasi. Strategi keempat, cari kumpulan anda. Anda tidak boleh menjadi satu-satunya orang yang berprinsip dalam persekitaran yang toksik dan berharap untuk menang. Integriti bukan sukan solo. Cari sekutu. Di tempat kerja, kenal pasti rakan sekerja lain yang juga menghargai etika. Di luar kerja, kelilingi diri anda dengan kawan-kawan yang mengagumi bukan menghukum integriti anda. Kumpulan sokongan ini adalah sauh anda. Mereka akan mengingatkan anda bahawa anda tidak gila apabila dunia cuba meyakinkan anda sebaliknya. Kadangkala,
Penyelesaian terbaik adalah dengan meninggalkan persekitaran yang secara konsisten menghukum integriti. Cari syarikat, kumpulan kawan atau komuniti yang selari dengan nilai anda. Kesimpulannya, perangkap kebaikan adalah nyata. Ia adalah hasil daripada kelemahan psikologi manusia yang mengutamakan keselesaan daripada kebenaran. Menjadi orang yang berintegriti dalam dunia yang tidak sempurna ini adalah satu cabaran. Ia memerlukan lebih daripada sekadar niat yang baik. Ia memerlukan strategi. Bingkai semula, penolakan sebagai pengesahan. Pilih perjuangan anda dengan bijak. Berkomunikasi dengan empati. Dan yang paling penting, bina suku anda. Ingatlah, matlamatnya bukan untuk disukai oleh semua orang. Matlamatnya adalah untuk anda boleh menyukai diri anda sendiri apabila anda melihat cermin. Anda tidak dihukum kerana kebaikan anda. Anda sedang diuji kerana kekuatan anda. Teruslah berjuang.